Batu planting. Strike. Strike. Kita try sini dulu. Lepas tu dah nampak batu pun kita datang sini. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. So kita cuba rod terbaru daripada Puakul Flamingo. Okay. Ini aku ambil 2 piece 816 LB. Max lure 7 hingga 21 gram. Okay, ada panjang dia 2.3 meter, bersamaan dengan 6 kaki 8 inci. So design memang cantik kan. Okay, dia ada orange sini, bat jenis macam di belakang. Eva dia warna kelabu lah. Okay, warna kelabu. Dan ada Puakul ni, dia punya receipt pun cantik gila. Okay, warna orange Flamingo. Ring dia ringan geng, ringan. Cincin dia ada, cincin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ring dia ada 10. Ring guide ringan. Aku pairkan dengan Metanium DC lah. Kita try dulu flat wrap OPST. Batu yang aku duk main tu, pantas. Aduh, kau ni kenapa ni? Aduh, anak depu ni. Aduh, sakit. Denyut siap anjing. Sangkut. Tahu anak ikan apa ni? Gaya dia macam dia ni. Sikit. Pedih. Up. Ingat sampah. Nak ikan apa ni, Abang? Buat alright nak.
Sedap yang longkas. Oh, batu dah steady. Ada batu. Ha? Putus terus. Putus terus. Apa masuk dalam tu? Putus mana tu? Tak tahu, aku baru petik sekali. Ini serius sabotaj. Tadi ada ikan. Putus leader? Oh. Putus mainline kat leader. Kamu ada leader ke? Ada dalam beg. Tak ada, saya bantai direct kan. Janganlah. Kat leader. Terkasar sikit. 50 lagi. Tapi dia halus. 30 tu halus. Janganlah. Situ dah lah banyak batu. Awan yang tenang. Strike. Kenapa? Mega Encik. Alhamdulillah. Kena badan. Strike yang pertama, geng. Menggunakan rod daripada Pokul Flamingo. Okey. Menggunakan gewang juga daripada Beking Mino 17 cm. So alhamdulillah, ini hasilnya siakap merah. Okey. Alhamdulillah. Ada kau bawa gari? Gari bawa? Tak ada. Aku tak bawa. Aku pun lupa langsung. Sebab bag gari aku dah transfer dalam tu. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kembali lagi dengan aku macam biasa. Hari ni kita akan repeat lagi pemburuan siakap putih di spot yang biasa aku turun ni. So masih lagi tak dapat. Hari ni dah, kalau ikutkan hari ni dah masuk hari yang ke dalam hari 11, hari ke-12 lah pemburuan siakap putih tu. Okay, yalah, hari ni aku cuba turun awal dan air pun masih tinggi lagi. Aku try turun sebab sebelum ni aku turun air dah jalan surut, dah surut rapat. Dan hari ni aku try cuba untuk air surut daripada surut tinggi lah. Okay, baru start surut. Tengok ada hasil ke tak ada hasil, macam mana. Kita cubalah sampai dapat. Okay, so jom kita set up masuk spot, kita casting. So jom. SP jatuh terus ambil. Apa ni? Oh, macam biasalah, siakap merah. Alhamdulillah, lama tak nampak kau. Menggunakan rod Flamingo. Ini dia hasil kita. Alhamdulillah. Gewang dia tak nak ambil. Alhamdulillah guys, rezeki kita yang pertama siakap merah menggunakan SP. Alhamdulillah guys, bateri pula habis. So rezeki kedua betul-betul. Alas, kita nak balik dah. Ketuk-ketuk lah dia ambil juga. Alhamdulillah lah. Okay, rezeki kedua.
Gunakan rod daripada pukul Flamingo, reel Titanium DC. Okay, SP daripada Suntec. Dah inilah hasil kita. Okay, jom kita gerak balik. Ini hasil kita hari ni. Alhamdulillah kita ada kita ada 2 ekor. Baru nak gerak balik, so kita balik lah. So aku tengok bulan ni terlampau mengganas ya. Try bulan ni tengok. Kita popper. Kita letup dah ni. Mari sini kau bulan. Kena terus. Sedap kan longkas. Pelanting-pelanting. Strike. Besar pula ni. So kalau bulan kita tak ambil lagi. Kita CNR je lah. Saiz boleh tahan. Saiz boleh tahan padu.